Macam mana kita nak tahu emas yang kita beli tu tulen ataupun tidak? Pertama sekali, anda perlu kaji kredibiliti syarikat yang menjual emas tersebut. Biasanya, syarikat yang kredibiliti yang tinggi menjamin emas yang berkualiti dan tentunya adalah tulen. Simple je. Perhatikan sijil emas yang anda miliki. Adakah terdapat tanda tangan Certified SIA macam ni? Atau hanya tanda tangan Certified Manufacturer? Dua perkara berbeza. Okay? So, untuk pengetahuan semua, Certified SIA ialah pakar bertanggungjawab menguji ketulinan logam seperti emas. Sebelum sesuatu emas diiktiraf ketulinannya, dia perlu melalui berbagai proses ujian yang teliti dan berstandard tinggi. Antara ujiannya, ujian goresan dan asid, fire assay, analisis makmal, serta ujian elektronik X-ray fluorescence. Menariknya, semua emas-emas public gold telah melalui proses pengujian tersebut dan bukan sekadar disah tulen, malah emas public gold juga dikenali sebagai antara yang kompetitif harganya di pasaran dengan kadar spread yang rendah bila dijual semula kepada pihak mereka. So, dapat sesuatu? Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow saya untuk lebih banyak perkongsian tentang ilmu emas dan keuangan.